7 pemuda yang berada berhampiran segera bertindak menyelamatkan mangsa sebuah Proton X-50 yang dipandu oleh seorang wanita bersama 2 anak perempuannya berusia 3 dan 6 tahun terjunam ke dalam tasik secara tiba-tiba. Walaupun risiko hampir lemas diri mereka sendiri, ketiga-tiga mangsa ibu dan 2 anaknya berjaya dikeluarkan dari air oleh para penyelamat.